Apa yang best lagi di Santai Bro? So sambil korang menikmati makanan-makanan yang best ada di Santai Bro, korang boleh lihat open mic jam yang ada di Santai Bro, sebab orang pun sentiasa ada band yang akan datang untuk perform dekat korang sambil korang makan. Dan band-band yang datang bukan band-band yang cari salah. Bagi Wan juga antara band yang datang juga antara band yang bagi Wan mempunyai vokal dan band yang power juga. So apa lagi korang tunggu, korang boleh menikmati makanan sambil korang dengarkan lagu-lagu yang terbaik ada di Santai Bro dan band-band yang best. So siapa lagi nak support kita punya scene kalau bukan kita sendiri kan. Alright, so apa yang best lagi di Santai Bro, macam lagi sekali Iwan cakap, memang makanan dia terbaik, korang kena try. Dan Iwan nak ajak korang juga untuk like page Santai Bro. Korang search kat FB Santai Bro, BROOO tu 3 kali. Memang nanti kalau bila korang belik, korang akan nampak menu yang terbaik. Aduh, bila tengok dia terliur rasa nak batal puasa babe. Tengok diorang punya Facebook page, tengok cakap pun sampai tertelan lagi. Alright, so korang juga boleh call iaitu di 0112333682 untuk korang try book ataupun korang nak tahu apa-apa informasi berkenaan dengan Santai Bro. Right, so Santai Bro ni memang sangat best bagi Wan. Facility dia sangat best, makanan pun terbaik. Kat situ ada open mic jam dan ada juga open mic jam dan shisha juga. Bagi sambil yang tengah menikmati makanan, korang boleh lepak-lepak bershisha dan korang juga boleh tengok ada persembahan daripada band-band yang best-best yang buat sembahan dekat sana. Okey, terima kasih kepada semua yang telah mendengarkan Iwan di My Campus App daripada pukul 8 sampai ke pukul 11. Terima kasih telah tune Iwan daripada hari Selasa hari tu sampai ke hari Jumaat hari ini. Dan Iwan mengucapkan selamat berpuasa juga. Dan kalau yang nanti kalau sempat Iwan nak ucapkan selamat berbuka juga, mungkin yang akan lepak di kedai Santai Bro pada hari ini semua dah tahu kan. So korang boleh pergi di Santai Bro. Sebelum tu korang boleh tahu sebarang informasi, pergi kat Facebook page dia, korang search Santai Bro. Bro tu O dia